Kalau kita sembang pasal sejarah industri minyak dekat Malaysia ni kan, ada satu nama yang wajib disebut, iaitu The Grand Old Lady dekat Miri. Sini, Geng Jio nak story. Tahun 1910, sebuah telaga minyak digerudi di Canada Hill, Miri, Sarawak. Inilah telaga minyak pertama di Malaysia, dikenali sebagai Miri Well No. 1. Dari sudut geologi, kawasan Miri ini terletak atas lapisan batuan sedimen berusia berjuta tahun, kaya dengan bahan organik yang akhirnya membentuk petroleum dan gas. Tekanan dan suhu dalam bumi menukarkan bahan organik ni menjadi minyak, dan di sinilah ia terperangkap. Apabila telaga ni berjaya mengeluarkan minyak, ianya bukan sekadar penemuan teknikal, tapi ianya juga mengubah landscape ekonomi Sarawak dan menjadi titik mula kepada pembangunan industri petroleum di Malaysia. Telaga ni digelar Grand Old Lady bukan sebab usia semata-mata, tapi sebab peranan dia sebagai ibu kepada industri minyak negara. Walaupun operasi dihentikan pada 1972, struktur asal telaga ni masih dikekalkan sebagai tapak warisan industri. Hari ini, tapak ni berdiri sebagai simbol bagaimana sains, geologi dan sejarah bertemu membentuk masa depan negara. Tanpa Grand Old Lady ni, mungkin cerita Petronas, Miri sebagai bandar minyak dan Malaysia sebagai pemain industri tenaga tak bermula seperti yang kita kenal pada hari ini. Kadang-kadang, sejarah besar negara ni bermula dari satu lubang kecil di atas bukit je. Dapat something?